Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih memilih Rasa Oren. Kali ini Rasa Oren Express berada di Felda Bukit Damar dan hari ini telah pun berlangsung iaitu peluncuran PMS Lestari Bukit Damar, dan hari ini istimewanya saya bawakan kepada anda dalam podcast Rasa Oren Express bersama dengan Ketua Peneroka Bukit Damar sendiri, iaitu Encik Musyadin Ali. Assalamualaikum Encik Musyadin, selamat Hari Raya. Sama juga selamat Hari Raya. Okey, sedapnya kita panggil Tok 4. Kalau kat sini dekat Negeri Pahang ni kita panggil Tok 4. Jadi lebih mesra ke bawahnya gitu. Okey, jadi saya nak tanyalah dengan Tok 4 sendiri. Daripada sudut pengalaman Tok 4 sendiri, sebelum ni memang di Bukit Damar ni memang sedia ada PMS ni ke ataupun tak ada? Memang selama ini memang tak ada PMS lah. Memang tak ada PMS lah. Kami menghantar buah ke Felda, ke kilang Mempaga lah. Kilang Mempaga lah, itu yang paling hampir lah tu. Jarak dia lebih kurang 20 km. 20 km. Okey, jadi dengan pewujudan PMS Lestari ni di Bukit Damar, kita nak tahu daripada sudut pandang seorang peneroka sendiri yang memiliki hasil sawit, macam mana, apakah kelebihan dan kebaikannya bila adanya wujud PMS Lestari di Bukit Damar ni? Kelebihan dan bagi saya, sudut pandangan saya, memang banyaklah kelebihannya. Yang pertama sekali, selama ini kita menghantar buah agak jauh. Oh, jauh lah. Jauh. Memakan masa lebih kurang 3 jam. Ui, 3 jam? Untuk sekali-sekali hantar? Perjalanan tu melalui jalan yang besar dan kereta yang banyak. Okey. Yang keduanya, daripada ladang pun kita dah kira 3 km. Daripada ladang ke kilang saja 3 km. Keluar jalan besar. Ke jalan besar saja 3 kilo. Daripada jalan besar ke kilang lebih kurang 20 km. Maknanya satu hari dapat satu trip. Dapat satu trip. Itu masalah dia lah. Masalah dia lah. Jadi kalau katalah contoh dalam sehari tu berapa trip biasa? Memang satu trip ke ataupun macam mana? Dia biasa satu trip hantar. Yang trip kedua terpaksa simpan lah. Memandangkan apabila kita trip yang pertama dari Bukit Damar pergi ke kilang akan masa 3 jam. Lepas tu di sana giliran trip. Jadi terpaksa menunggu lah. Terpaksa menunggu. Balik ke sini untuk masuk ke ladang dah terlalu lewat petang. Jadi biasa kalau keluar lori tu untuk hantar trip yang biasanya pertama tu bermula jam berapa? Dia biasa pukul 7. Pukul 7. Dia lebih kurang sampai sana pukul 10 ke 9. Jadi ada masalah tak daripada segi hasil daripada timbangan ke ataupun macam mana? Beza dia kalau kata dengan wujudnya PMS Lestari ni daripada segi pendapatan tu sendiri. Maksudnya pendapatan macam PMS Lestari, makna makan masa lebih kurang daripada ladang ke PMS yang ada sekarang ni. Bermakna lori boleh membuat 2 ataupun 3 trip satu hari. Maknanya jimat banyak lah. Pendapatan tu lebih lah sikit. Mana untuk satu hari. Jadi kalau biasanya satu bulan tu penghasilan ataupun pusingan dia tu berapa kali? Untuk menghantar hasil tu. Untuk menghantar hasil satu bulan 2 kali potong. Satu bulan 2 kali potong. Kalau buah banyak, bermakna dia kena menggunakan satu pusingan tu 2 trip. 2 trip. Itu untuk satu lot lah? Untuk satu lot. Okey. Maknanya kalau kata satu trip, satu lot 2 trip, banyak tu. Banyak, ramai. Itu yang jadi masalah sekarang ni. Buah terpaksa disimpan untuk satu hari, jejaskan mutu perahan lah. Dia ada efek pula ya? Ada kesan pula pada mutu perahan tu. Melebihi 24 jam dia dah mula. Jadi bayaran dia tu pula ataupun sama juga ke ataupun macam mana? Dia ada beza pada timbangan tu ke, pada kualiti minyak tu memang yalah bila bermalam, tapi daripada segi timbangan tu ada. Timbangan rasa saya tak ada masalah sangatlah. Yang masalah dia peneroka terpaksa menanggung kos lori tu. Pasal dia jauh kan. Kos lori itulah. Kos lori itulah. Biasa satu lori berapa dibayar? Dibayar lebih kurang satu trip, satu tan RM18. Macam itulah.
RM18 untuk satu tan. Jadi kalau katalah lepas tu nak kena kos menunggu lagi, mana kos masa lah. Yang banyak main peranannya kos masa lah. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan dengan peluncuran PMS Lestari pada hari ini di Felda Bukit Damar sedikit sebanyak menjadi nilai tambah dan juga mendapat sokongan keseluruhan daripada Ponroka Felda Bukit Damar sendiri. Jadi hingga kita jumpa lagi. Setakat itu, Assalamualaikum. Bye-bye.